geng. Ini saya ada kopi import dari Jepun. Dia bukan import dari Jepun. Dia dari Mekah Madinah. Ini kopi yang kita minum tadi. Kopi susu Pak Ali nama dia. Kopi susu Pak Ali. Kopi susu Pak Ali. Dia memang macam ni cawan dia. Ni cawan dia. Cawan kopi susu Pak Ali. Kala hitam pekat. Pekat menawan. Ni dia kopi dia. Kopi susu Pak Ali. Kita tuang tumpah. Kita minum macam ni. Minum kopi susu Pak Ali. Ada kopi dia. Wangi wangi. Memang segar lah kopi dia. Memang segar. Semalam ambil 7 pack. 7 pack kopi. Datuk Awi tak ada. Datuk Awi tak ada. Dia busy nyanyi. Dia busy nyanyi. Sekarang ni kita minum kopi hitam. Semalam ambil 7 pack. Harga dalam 17,000 lah. Harga 17,000. Dari Mekah Madinah. Yang kita pergi haji tu. Di Mekah. Harga 17,000. Satu pack dalam 1,000. Kopi Madinah. Kopi Pak Ali nama dia. Kopi Pak Ali susu. Kalau nak order boleh order. Dalam 7 pack saya ada pack. Ada nak buat COD. Delivery delivery. Rasa manis. Kalau nak sedap pakai ni je. Pakai kolej ni. Dia tak boleh kolej besi. Dia nak kolej plastik. Kolej plastik. Okay. Pakai kolej plastik. Tuang. Bau tu. Ramai orang puji sedap. Memang sedap kopi dia. Kopi Pak Ali susu nama dia. Datuk Awi tak ada. Tuang air Kopi susu Pak Ali je. Rasa dia. Abang minum air kopi tu rasa apa? Rasa kopi lah. Rasa kopi. Kopi susu dari Madinah. Arab Saudi. Kita minum dulu. Datuk Awi tak ada. Datuk Awi belum beli lagi. Segar. Memang segar lah. Kopi lah. Dia tuang air kat kopi. Tak gula. Tu letak air. Tuang. Pekat lah kopi dia. Kopi Pak Ali susu. Kopi Pak Ali susu. Kopi susu Pak Ali nama dia. Kalau nak order boleh order nanti. Kopi susu Pak Ali. Memang termasyhur di Malaysia. Dia menambahkan tenaga batin, menguatkan tenaga. Kalau minum tu dia macam terlajak laris, macam Datuk Ali Syukri. Macam tu. Datuk Awi belum balik lagi. Belum. Dia belum datang lagi. Cakap nak order, tak order lagi. Kalau dia order pun 2 pack je. 2 pack. Dia bawa mes dia, pusing-pusing dia beli datang tadi. COD. COD. Kalau kita tengok Ronaldo pun beli. Ronaldo beli. Ronaldo, Lionel Messi semua beli. Jamie Ife pun beli. Jamie Ife kumpulan Metallica tu beli juga. Kopi susu Pak Ali. Dia order 3 pack, 4 pack ni tu. Untuk Ife kalau order untuk nyanyi lah. Untuk tour di Langkawi tour di Langkawi untuk penyanyi dekat Jerman. Diorang tu kalau menyanyi satu dunia. Itu dia boleh order kopi ni, kopi susu Pak Ali. Segar, elok lah minum kopi ni. Segar. Lepas
lepas minum kopi tu, Datuk Awi tak isap rokok. Saya isap rokok tu Datuk Awi lah. Datuk Awi isap rokok, saya pun isap rokok lah. Lepas minum kopi, Datuk Awi isap rokok. Maafkan aku macam tu. Isap rokok. Isap rokok tu. Ronaldo, Lionel Messi, Hitfield semua beli kopi kat saya. Kopi susu Pak Ali nama dia. Apa? Eda Fadira dia tak beli. Dia mungkin dia berlakon cerita Sembilu ke apa. Khatijah Ibrahim. Okey, kalau nak order nanti boleh order COD. Saya bukan ahli putih, saya Rizal Harun. Kita buat bulat tu. Nama. Okey, semoga anda boleh beli kopi susu ni Dia dari Madinah Mesir. Madinah Mesir. Datuk Ali Syukri tak beli. Dia beli kopi lain. Yalah. Semoga anda beli dengan baik lah. Saya pack baik, bungkus dengan baik, beli COD. Okey. Nanti saya bagi link dekat bawah. Boleh WhatsApp Jangan lupa WhatsApp. Pukul 2 orang WhatsApp. Okey, boleh WhatsApp nanti. Kita kopi. Kopi ni daripada buah kopi lah. Buah kopi. Buah kopi asli lah dari bukan Uzbekistan, dari Arab Saudi. Banyak cerita pasal kopi. Saya nak cerita nanti mungkin hari yang depan lah. Hari yang depan. Kopi dia macam ni, tuang je. Tuang. Datuk Awi tuang macam ni. Tuang. Maafkan aku menunggumu. Macam ni. Okay, Datuk Awi. Eda Fadira beli kopi je. Eda Fadira tak ada. Eda Fadira tak beli kopi. Datuk Rosamno dia kata nak beli, tapi belum sampai lagi lah. Kita mungkin tanya Datuk Awi lah. Tanya Datuk Awi nak beli ke tak nak. Dia banyak call saya nak beli kopi tak. Dia kata tak nak beli, belum ada lagi, belum ada duit, belum ada sen tak ada lagi. Nanti gua tolak lah. Gua tolak barang. Gua tolak barang. Kau nak tolak barang ke tolak aku? Boleh tolak barang. Berapa boleh? 1 pack 1 kilo, 2 kilo boleh tolak. Aku angkat lah 1 kilo. Ramai ke tanya. Sekarang ni saya buat open market. Belum ada nak belum open lagi Barang baru sampai, baru nak tolak. Dari Arab Saudi. Saudi Arabia. Kalau awak nak tolak nanti awak beritahu saya. Saya boleh jual dekat dekat klien dekat customer. Kalau nak jumpa klien boleh. Nombor WhatsApp ada bagi kat bawah. Nampak? Ada nombor WhatsApp kat bawah. Okey. Sampai sini saja. Jumpa lagi. Bye.